Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Bagaimana dengan perjalanan ibadah puasa anda semua pada tahun ni? Semoga ibadah puasa anda semua pada tahun ni lancar-lancar lah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, untuk video resepi pada kali ini, saya akan berkongsikan dengan anda resepi mudah yang sangat enak dan membuka selera. Makan dengan nasi panas dan telur dadar aja pun dah cukup menyelerakan, iaitu resepi sambal sardin petai. Buat yang kurang selera makan, terutama waktu sahur tu, boleh cuba masak resepi ni. InsyaAllah selera makan akan bertambah-tambah. Baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, jom kita ke dapur. Baiklah, antara bahan-bahan yang diperlukan adalah 5 hingga 6 tangkai cili kering yang telah direbus dan dibuang biji, 3 hingga 5 ulas bawang putih dan sebiji bawang besar. Tambahkan sedikit air, kemudian kisarkan sehingga lumat. Bila dah siap, ketepikan sebentar. Seterusnya, panaskan sedikit minyak untuk menumis. Bila minyak dah panas, masukkan sebiji bawang besar yang telah dihiris halus. Tumiskan sehingga sedikit garing. Kemudian, masukkan bahan-bahan yang telah kita kisarkan tadi. Tumiskan sehingga naik minyak. Bila dah naik minyak, masukkan 3 papan petai yang telah dibuang kulit dan dibelah tengah, setengah tin kuah sardin dalam tin, garam secukup rasa, serbuk perasa secukup rasa dan gula secukup rasa. Gaul rata dan masakkan sehingga petai lembut. Seterusnya, masukkan sardin dalam tin tanpa kuahnya. Gaul rata dan masakkan lagi selama 2 hingga ke 3 minit. Seterusnya, bolehlah dihidangkan. Sambal sardin petai sedia untuk dihidangkan. Buat mereka yang bujang atau kesuntukan masa, boleh cuba resepi ni sebagai pilihan juadah sahur atau berbuka nanti. Mudah je bukan? Semoga perkongsian video resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan butang like, subscribe dan share agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video yang telah dikongsikan. Ampun maaf jika tersalah kata atau terkasar bahasa. Jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.